Abang nak makan? Jom makan dengan saya. Ke kacau? Kacau tengah kerja? Tak ada sini. Jom saya tolong. Nak tutup ke nak buka? Nak tutup? Nak tutup pula. Okey. Yes. Oh, dah. Saya dah tolong kena makan dengan saya. Nama abang siapa dia? Amirul Arif. Tapi orang sini panggil Arif lah. Ada orang panggil sayang? Mana? Umur apa? Saya 31. Wish, pun saya ni. Saya betul. Serius lah? Macam buat BSPM. Kita kat sini kata. Sedap bang. Alhamdulillah. Kalau sedap kena cakap, dak ah. Dah. Oh, betul sedap. Apa benda paling susah sekali pernah jadi dalam hidup abang? Kita dengan mak saya. Tahu ya. Saya tu lah. Kan pada adik-adik kan. Saya perempuan. Buku perempuan. Kan pasal dia sakit stroke. Lama lah. Dia stroke lama. Stroke. Setiap kali kita balik. Dia orang pertama sambut saya kat rumah. Kerana tak ada orang sambut. Tak ada lah. Kat rumah sunyi. Saya teringat satu ayat Quran. Untuk kita, kalau kita rasa gundah gulana, rasa macam sedih hidup aku ni, Allah tak sayang aku ke? Pernah rasa macam tu? Pernah. Pernah. Tapi Allah cakap dalam Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tak pernah tinggalkan kau pun. Lepas tu Allah sambung, walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk akhirat nanti, aku akan bagikan untuk kau yang lebih baik macam apa yang kau tengah hadap sekarang. Lepas tu Allah sambung lagi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan bagi kat kau Rabbuka fatarda, sampailah kau puas. Sedang kita akan rasa macam Allah tak sayang aku ke? Kenapa Allah uji aku bertubi-tubi? Lepas satu. Tapi sebenarnya Allah uji sebab Allah nak naikkan darjat kita. Betul tak? Yang penting abang jangan sedih, jangan risau. Ada tu rezeki Allah nak bagi untuk abang. Saya ada hadiah sikit. Mana tahu nanti kat akhirat abang sampai dulu abang tarik kat saya. Semesti je. Abang jangan makan manis-manis, jangan tinggal solat.